Yang penting kerjasama tu lah yang penting. Nama saya Ahmad Nazrin. Saya kerja di Kenya RPC Port Klang. Jawatan sebagai assembler, pasang terak atau pasang. Bagaimana untuk memperkukuhkan? Memperkukuhkan tu kita dapat kumpul ramai, kerjasama antara satu sama lain, dapat pengalaman, buat aktiviti sama-sama. Penting kerjasama tu lah penting. Yang saya dapat pengalaman tu untuk silaturahim antara kawan-kawan lah yang lain. Tak kira lah tim saya ke atau tim-tim yang lain tu, kira orang dapat lah silaturahim tu dikukuhkan lah. Yang paling best kali masa kita main apa, main yang tali yang bola tu. So dalam bali tu, itu bercabar lah, agak bercabar lah. Harapan saya kan di luar ni saja, kalau kat luar tu kita boleh bina kegeraban lah, kegeraban antara satu sama lain. Bukan yang kat dalam ni, kat luar pun kita kena akrab lah, jadi sama lah. Saya bagi 8 lah. Sebab apa 8? Sebab mungkin tak banyak buat aktiviti kot. Dapat separuh aktiviti, satu hari pun tak cukup, satu hari je kan. Kalau buat dalam 2 hari tu mungkin boleh bagi lah 10.